Ramadan datang setahun sekali. Kalau terlepas, peluang pahala besar akan hilang. Tuan-tuan dan puan-puan, syukur kita diberikan kesempatan untuk melalui lagi bulan Ramadan pada tahun ini. Ramadan kali ini kami di Surau Al-Yumni, Bandar Kinrara bakal mengadakan pelbagai program bagi menyambut bulan Ramadan yang mulia ini. Namun disebabkan surau kami baru sahaja beroperasi, kami kekurangan dana untuk melaksanakan iftar, ngoreh, membayar sagu hati kepada imam tarawih dan menampung program tazkirah sepanjang Ramadan. Kami anggarkan hanya RM10,000 sahaja diperlukan untuk menjayakan program yang dirancang untuk mengimarahkan bulan puasa dan surau ini. Ini juga usaha kami untuk satukan anak-anak qaryah dan memperkukuhkan ikatan ukhuwah. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana firman Allah Ta'ala, maksudnya sedekah yang dikeluarkan di jalan Allah pasti akan digandakan pahalanya. Tambahan pula di bulan Ramadan ini, saya pasti anda semua mahu merebut pahala ini kan? Jom bersama kami Surau Al-Yumni memberi makanan dan memeriahkan Ramadan. Mudah-mudahan infak tuan-tuan, puan-puan akan memberi kebahagiaan kepada jemaah dan juga diri kalian dunia serta akhirat. Jazakallah.